Cik Min, saya akan tolak kad ke tepi untuk Cik Min. Saya ready, Cik Min. Sekarang ni ada sesuatu yang menghalang pergerakan awak. Sekarang, apa je awak buat, tak boleh harap kat orang. Awak kena buat sendiri. Bisnes tak jadi, kerja tak jadi. Sampai tahap memang awak akan kena perah ni. Kena perah cukup untuk kepuasan hati orang lain. Seorang yang degil, seorang yang jahat, seorang yang negatif. Cik Min, saya belum tarik dia dah ubah. Apa yang dibuang akan saya perbaiki. So saya kena potong cepat. Cik bulut. Okey Cik Min. Sebab sekarang ni pekerja-pekerja yang ada semua pura-pura je suka kat awak. Kalau you punya klien pula memang datang sekali je. Tak repeat. Aku kata apa? Kenapa? Berdia ni kacau bisnes aku. Jahat tadi. Baru tak berhenti nak ikut cara lelaki. Kau perempuan gatal. Jadi kau buat apa kat dia? Ikut. Jangan dia. Aku memang aku suka tak suka dia. Apakah pasti tak bisa jadi ikut? Pasal guna nama perempuan main harga. Dia nak bagus. Kalau jadi buruk bisnes orang lain. Okey, terima kasih. Okey Cik Min, dia komplot ramai-ramai. Sebab kalau dari segi Cik Min, dia dah kacau kehidupan peribadi dan kehidupan kerja juga. Dia dah kacau dua-dua part. Dia akan kacau semua angle. Kerja, bisnes, kehidupan, personal, love, semua dia akan kacau. Memang senang cerita, dia nak jadikan you banyak hidup, memang melingkup terus. Memang apa-apa dana, kereta hancur, memang nak bergerak tak boleh, apa semua tak boleh. Okay, dia menyong sikit macam tu lah. Bertindak. Nanti saya akan bincang macam mana. Apa-apa dia saya akan suruh YK update kat you. Saya kena tutup ni sebab okey, kejap lagi saya buat je. Saya kena klikkan YK dulu sebab dah lama nanti akan rosakkan diri dia. Takut tak live dia. Kau tak ambil buah mana kejap. Senilah bezanya lah saya dengan YK. Saya bukan saja-saja. Sebelah saya akan efek orang lain. Sebab bila kau pasang rentan, dia akan kacau. Dia akan kacau kami sebagai perawat juga. Sebab kita akan kupas. So Cik Min, yang saya boleh bagi tahu, dia tak main-main. Dia memang nak bagi you hancur. That's why tiba-tiba saya beli dalam hospital, kereta you, macam-macam. Dan benda ni tak boleh. Okay, jadi saya suruh YK. Saya terpaksa hilangkan YK. Sorry guys, tak boleh go. YK tak boleh go.